Kita live santai-santai ya sambil mewawarkan promosi yang sedang berlangsung di Maida Mall Aras 2 Tuncong Kota Baru Kelantan bersama dengan Carnival Raya Sabela. Untuk anda yang nak bawa orang Tino nak bawa mak, adik, kakak, semuanya boleh bagi deh. Sabela harga murah-murah, harga mampu milik. Kurung dari Sabela, dia cantik, dia macam kurung moden gitu kan. Dia kembang-kembang, ada kosong dan juga bercorak. Kalau bercorak RM45, kalau kosong RM40 sahaja untuk pelbagai desain. Desain daripada Sabela ni sangat banyak. Sebagai harga sama. Selamat berpuasa dan salam menyambut Aidilfitri dengan ucapan selamat Hari Raya Mak Zahir dan Batin daripada Ibi. Okey, yang dapatkan cookies premium ataupun sekuk raya yang premium ada RM30 daripada Sabela. Okey, RM30 daripada Sabela. Ini dia ada 4 jenis. Yang pertama kita ada sweet red velvet cheese. Okey, yang kedua kita ada enchanting pineapple art. Yang ketiga ada bitter sweet suji Oreo dan yang keempat kita ada crunchy almond London. Hanya RM30 sahaja untuk satu balang. Dan untuk anda yang nak dapatkan 4 balang secara serentak, kita ada satu box yang cukup menarik. Anda boleh dapatkan dengan harga RM120 sahaja untuk biskut premium keluaran Sabela. Kita ada macam-macam sebenarnya. Sejadah pun ada kali ini. Yang tu stok terbarulah, baru sampai satu kontena semalam. Okay, lagi dress daripada Sabela RM40 untuk yang kosong, sementara yang bercorak RM45. Begitu juga dengan baju kurung. Boleh dapatkan hari ini, sementara stok masih ada. Walaupun datang satu kontena semalam, tapi anda jangan jangan sedar hati sangatlah. 2-3 hari lagi nak mari, jangan. Kita gesakan untuk anda mari secepat yang mungkin sebab stok dia berjalan terlalu laju. Bayangkan saya datang pukul 10 tadi dah ada orang kat dalam ni. Agak ramai jugalah kan DJ Fatah sekali serbu. Waktu pagi pukul 10 dan sekarang pun makin bertambah. Antara lain kelebihan produk Sabela ni dia tak perlu gosok. Jimata masa Sabela ni baju dia kalau macam kita basuh kan. Ya. Kita basuh, kita tak renyukkan. Sidai dan hanger memang dia tak berkedut pun. Memang dia tak berkedut. Dan kalau kita lipat dalam beg pun, kalau dalam tempoh yang tak lama dia memang tak berkedut. Lainlah kalau kita berlipat macam baju, macam yang baru kan, dia berlipat lama kan. Memang berkedut lah, itu normal. Ada yang penting, tahun ni kita juga boleh menziarahi. Ya, betul. Walaupun kata patut SOP, masih lagi kita boleh orang kata pergi lah. Kalau sebelum ni kita terbataskan, hanya boleh sesama kita dalam satu keluarga kan, boleh merayakan. Tapi tahun ni, insyaAllah kita boleh pergi. Sebenarnya kita sebelum ni kan lama tak live kan. So kali ni kita perlukan support daripada anda untuk drop komen bersama-sama dengan kami. Dan juga kita minta untuk anda share supaya orang lain yang sedang mencari baju raya mungkin boleh datang bersama-sama dengan kita di Sabela. Ni mana tak apa, boleh pakai mari. Macam-macam ada, nak cari baju raya, nak cari kuih, nak cari kasut, nak cari apa lagi? Semua ada sini lah. Ada belakang di Maida. Ikin. Lama tak jumpa Ikin. Jangan lupa mari di Maida Mall. Sekarang lagi tak boleh nak kita dekat sini. Sekolah lagi. Tua-tua pun sekolah. Tak gini, boleh mari je 10 pagi 10 malam. Dan weekend pun ada. Weekend kan tak sekolah. Jemput mari. Sebabnya baju kali ni memang best. Nak pergi sekolah kena nak berambak dengan bodoh kena material selesa. Dan penting saiz dia tu sehingga XXXL, 5 kali XL kan. Mai katanya hajatnya baby blue, tapi Umi dan anak-anak kisah beli biru terang. Jadinya colourful. Tak apa, janji biru. Memang sebab kadang-kadang yang kita plan lah di luar jangkaan. Sebab pergi kat kedai kan dia macam tak ada warna yang kita nak kan. Sebab tu penting untuk kita pergi beli di awal-awal waktu supaya warna yang kita nak tu ada. Anak make sure semua ahli keluarga matching gitu. Ini dia menarik sebab keluaran Sabela memang dari segi kualiti tu kita dah tahu kan. Dan yang lain tu dia dari segi warna menarik. Dan harga asal RM499. Tapi kali ini bersama dengan promosi 10 hari, Sabela bagi harga hanya RM300 sahaja. Jimat dekat RM200 tu DJ Fatah.
hampir RM200 jimat. Dia ada 5 perkara. Sebelum datang 5 perkara. Okey, dia ada 5 perkara ya. Okey, dan selepas itu kita ada work pen. Kuali non-stick tu. Kuali non-stick harga asal 189 dan memang dah tahu harga kuali ni memang dia agak tinggi. Sebab dia non-stick, dia tidak mudah melekat kan, dan mudah dicuci. Orang kata hala air macam tu pun dah tertanggal dah. Ada setengah orang tu panaskan dalam air fryer, microwave kan. Sebab benda tu macam nak tunggu suhu panas kan lambat. So saya buka gas. Kalau letak kuali biasa, kalau kuah yang tak berapa nak banyak, nak panaskan kan, kuah tak berapa nak banyak, terus hangit ke dan sebagainya. Tapi wok pan, sebab dia nasi kan, dia tidak melekat, jadi lauk tu panas, kuah tu maintain ada. Tu maksud dia. Okey, gapo tu nodik sebab nama saya. Nodik gapo nodik? Tu cerita sikit. Saya. Yang ni nanti kita cerita next time lah. Tak sempat nak study lagi ni. Ini memang suka bully saya ni. Okey. Cookies lah saya tanya awak lah. Cookies apa? Okey. Kali ni cookies kita ada 3 pilihan. Tak, saya tanya cookies tu apa? Okey. Cookies tu untuk raya lah kita nak makan. Sekul raya. Yalah, kita nak makan kan untuk raya nanti. Dia bagi jawapan Nuhur Raya dia. Velvet chip, kita ada enchanted pineapple tart. Lagi kita ada bitter sweet. Ini apa? Suji Oreo. Crunchy almond London. 3-4 pilihan dalam satu kotak. Yang penting dia premium. Premium cookies yang ditawarkan daripada Sabela. Okey, kat sini pun kita ada mask ya, face mask, monogram face mask dengan harga RM10. Yang mana stok face mask nak habis ke, nak top up ke, boleh dapatkan stok face mask RM10. Tu sejadah ada? Sejadah pun ada RM60. Darah dia macam cantik tu, dia lain daripada yang lain. Kalau nak tahu cantik dia lain daripada lain macam mana, boleh mari sini deh di Karnival Raya Sabela di Aras 2. Singgah-singgah dulu deh mana orang kata duduk berhampiran tu, boleh mari tengok. Ni Karnival Raya Sabela ni dia berlangsung serentak di 5 negeri, antaranya Kedah, Terengganu, Selangor dan juga Johor. Itu 5 negeri serentak. Direct 10 hari kita cuba di Kelantan juga terpilih dapatlah bersama tengok-tengok. Sebelum ni saya tak pakai lagi baju Sabela, boleh kita pakai kan. Awak nak pakai baju kurung Sabela? Baju kurung Sabela nah. Saya belanja. Ada apa-apa lagi nak abang-abang nak? Tak ada apa, kita nak minta kerjasama walaupun walaupun kita dah nak end live, anda masih lagi boleh share sebab kita nak orang lain mengetahui di mana lokasinya pakaian raya yang mungkin anda boleh tuju, yang mungkin anda boleh datang. Okey, betul DJ tak? Kita boleh berasa-asa dah tak? Tahu kan? Nak balik dah ke? Nak balik Okey, kita beransur-ansur dululah. Okey, jadi sekali lagi nak ayat daripada untuk Karnival Raya Sabela yang bermula daripada 23 hingga 2 Mei 2022. Kami berada di Aras 2, Maidemo Tunjung Kota Baru, Maidaya terbaru, Maidaya terbesar di sini, dan nama tempat ni Bazar City Hawa. Pastinya lah mana-mana perantau-perantau kau balik tu mari sini sehingga dan buat pilihan sendiri. Tengok nak ada ke mana. InsyaAllah ada stok. Kalau tak ada stok pun tak nak marah lah kalau main labak. Tapi insyaAllah ada deh. Mari tengok. Apa yang penting datang My Day. Mari.